Kau dah pulih ke anakku? Ya, dah pulih, Mak. Saya takkan sia-siakan hidup yang Mak bagi pada saya. Kau tak boleh mati, kau perlu cepat. Cita-cita kau untuk menolong makhluk-makhluk yang bernyawa. Dan satu lagi, kau perlu ingat ni dalam hati kau. Sekarang ni, bumi mengalami krisis yang sangat bahaya. Bumi? Tapi Kapten, kalau begitu, benarkah saya pergi ke bumi? Ayah tak benarkan. Kenapa pula? Saya pun nak berlawan untuk alam juga. Tapi sayangnya, kau bukan seorang pahlawan yang sebenarnya. Kau dapat selesaikan semua masalah yang berlaku, terutama sekali yang berlaku di bumi, ha? Saya tahu. Saya nak pergi sana hanya kerana kemarahan saya. Tapi sekarang ni saya dah banyak berubah. Saya nak tanya Tuan, adakah dia layak atau tidak untuk menjadi pelindung alam? Dan sekarang, kau perlu buktikan kebolehan kau tu. Terima kasih banyak. Tapi boleh ke dilakukan sendiri, bang? Mak jangan risau. Anak Mak tu bukannya seorang-seorang, Mak. Ini ujian untuk dia, supaya dia boleh dapatkan apa yang perlu untuk diri dia. Saya akan jumpa awak di Aboho. Mebius. Kenapa pula Mebius ada dekat sana? Awak ni siapa? Mana dia Mebius? Cakap! Awak baru nampak bayang-bayang saya. Tapi awak dah nak lawan dah, ya? Mana dia Mebius? Maksud awak Ultraman di bumi itu ke? Dia pun saya akan hapuskan juga. Mula-mula saya akan pura-pura jadi awak dan pergi ke bumi. Lepas tu saya akan hapuskan bumi dengan awak sekali. Siapa yang suruh awak lakukan begitu? Tanpa perisai itu awak bukanlah pesaing yang baik untuk saya. Awak tak nampak ke? Kemarahan adalah kuasa paling hebat. Membalas dendam pula bagai api asmara. Itu lain. Itu bukan kuasa yang sebenar. Kalau macam tu, mari lawan dengan saya. Sekali. Ataupun awak boleh berputus asa dan minta saya jadikan awak anak buah saya. Tidak. Saya perlu hidup dan lindungi keamanan. Itulah erti hidup saya. Awak adalah the
Dia dari Babai. Kunci super tu dicuri dari Nation Life. Iya, penculik itu dari Dark Nebula. Saya mesti hentikan awak. Saya ingat kita boleh berkawan. Tak guna mati untuk bumi. Kalau tak, hidup awak tak bermakna. Tak begitu ke? Harapan awak untuk mati kerana bumi, kan? Berbaloi ke awak pertahankan bumi? Berbaloi ke mati? Awak perlu fikirkan satu rancangan dan lepaskan diri. Apa kata awak dapatkan kuasa balas dendam yang hebat tu? Kalau awak dapatkan kuasa tu, awak akan jadi lebih hebat daripada ni. Saya nak tanya, betul ke awak nak mati dekat sini? Sudahlah, mintalah saya jadikan awak anak buah saya. Tidak. Saya seorang Ultraman. Iya ke? Betul ke macam tu, ha? Sekali, Ultraman sekali. Awak perlu lawan dengan dia tu. Tolong ingat balik masa kita bersama-sama dulu. Pada masa tu, awak adalah seorang. Tak mungkin. Adakah ni perisai tu? Tapi kuasa yang ada dalam badan dia sekarang ni dah tak sama lagi. Dia adalah Ultraman sekali. Tanah di sini akan engkar pada arahan kau. Kau takkan ada kuasa lagi. Kau ingatlah ni bukannya perisai dendam, tapi perisai untuk keberanian. Jadi jangan takut untuk berlawan. Perisai untuk keberanian? Awak akan dapat perisai, iaitu perisai cahaya. Ia termasuk dalam keluarga tanah. Pergi lawan dengan dia sekali. Baik.
Awak akan habis di sini. Dibabai. Saya akan balas balik apa yang awak buat tadi. Itulah janji saya. Saya tak akan lepaskan awak dan Mebius begitu aja. Babai dah pergi ke bumi. Sekarang awak pula pergi ke bumi. Sekarang kau pergi jumpa Mebius. Pergi sekarang dan jangan buang masa. Terima kasih banyak, Kapten. Abu, saya takkan gunakan kuasa saya dapat tu untuk tujuan yang tak baik. Dan saya akan gunakan perisai yang awak bagi saya tu dengan sebaik yang mungkin. Sekarang ni hati dia penuh dengan cahaya. Dia dah semakin berani dan semakin yakin pada diri sendiri. Dia akan jadi seorang pejuang cahaya yang hebat, iaitu Ultraman Sikali. Jadi saya pun menjadi salah seorang pasukan tu. Tapi selepas tu, perlawanan yang sukar menunggu saya. Kuasa hati saya telah menunjukkan jalan saya. Oleh itu, saya akan jadikan Mebius sebagai rakan perjuangan saya. Bumi akan bagi saya keberanian. Dapatkan peluang tu. Silakan, Ultraman Sikali. Nani mo ka mo nakushita itami no naka. Tada kokoro to shite yoroi wo matou. Ikari ni hore kizutsuke au. Sono hate ni nani ga miieru daro. Hikari yo kokoro